berdasarkan pada penemuan di Gua Musang itu rangka itu dikatakan telah berusia 14,000 tahun. Ya, 14,000 tahun ini ialah sebelum banjir besar Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita maklum bahawasanya sebelum penemuan di negeri ini ada perjumpaan di Lembong Perak Man sekitar 10,000 tahun. Dan sebelum itu kita jumpa Penang Woman 5,000 tahun. Ini bermaksud alam Nusantara ataupun alam Melayu ini sudah diduduki oleh manusia. Sebab kita difahamkan DNA mereka itu adalah DNA Homo sapiens. Maksudnya mereka ini anak Adam alaihissalam. Maksudnya di sini, di alam Melayu, di Malaysia, di Kelantan, kita jumpai 14,000 tahun itu merupakan penemuan yang sebelum banjir besar Nabi Nuh. Okey. Kita melihat jumpaan ini apabila ekskavasi dilakukan, bentuk rangka tersebut berbentuk fetus dan juga memegang mineral hematit. Tangan kanannya memegang lutut kanan. Jadi apakah yang kita perlu fahami dengan bentuk rangka yang dijumpai berdasarkan kajian-kajian tersebut? Adakah itu juga membuktikan ciri-ciri pembuktian tamadun tersebut ataupun bagaimana fahaman yang perlu kita lakukan terhadap perkara ini? Mungkin Prof nak kongsikan bersama dengan kami. Ya, berdasarkan kepada penemuan kedudukan rangka itu, saya melihat ia menghala kepada barat daya kan. Betul. Barat daya daripada sini lebih kurang ke arah Mesopotamia. Dan kita perlu maklum di sini sudah banyak berlaku perubahan muka bumi. Maksudnya kalau kita kaji, dia tidak sampai 100% ke kawasan Mekah ataupun kawasan Palestin kan, sebab di situ ada buktinya Kaabah dan sebagainya. Kita kena ingat perubahan muka bumi sudah berlaku. Sudah ada pergerakan. Kalaulah dia punya lari itu tidak tepat 100%, kita boleh terima ianya menghadap kepada Kaabah ataupun Palestin itu. Sebab itu adalah pusat agama tauhid itu. Dan sekiranya kedudukan mereka itu dalam bentuk seperti bayi di dalam kandungan ibu, kita boleh katakan bahawasanya masyarakat di kawasan tersebut sudah tahu bagaimana manusia ini dicipta. Ya, betul. Saya nak bercakap berkenaan dengan tamadun jantina mungkin dan peradaban ini, Prof. Penemuan ini mungkin ialah sebelum ni Perak Man seperti yang Prof sendiri katakan, dan ini penemuan yang berbeza hampir 4,000 tahun sebelum era ataupun zaman Perak Man dijumpai itu. Di Malaysia, di tanah Melayu ini, maksudnya impaknya itu kepada setiap sejarah yang sebelum ini kita kaji akan menjadi sesuatu yang lebih besar selepas ini, akan mengubah kepada penemuan-penemuan yang sebelum ini, Prof? Ya, sebenarnya dengan penemuan-penemuan yang terkini ini, dia akan mengubah kepada sistem pendidikan kita. Maksudnya maklumat-maklumat yang dikemukakan dalam buku-buku teks itu perlu diolah semula. Kena dirangka balik buku-buku sejarah dan buku teks supaya generasi Malaysia ini mendapat maklumat yang betul. Yang tepat, betul. Dan yang terkinilah. Jadi penemuan dan laporan penuh ini sangat pentinglah, Prof, ya? Betul. Prof, terima kasih banyak-banyak, Prof.